Sekarang ni kita sampai di Hotel Zenith. Kita ada bawa baby kita pergi berbuka puasa dekat sini kan. Dekat Hotel Zenith Hotel. Wah, kita tengok pemandangan kat sini. Dia suka? Ada suka ya? Suka buka sini? Nak buka puasa kat sini? Dia Zenith Hotel kan. Jom. Kita nak pergi berbuka puasa dekat sini guys. Okay, sekarang ni kita hari ni kita tidur dekat Zenith Hotel. Tapi ni bukan bilik yang apa orang kata mahal-mahal lah, biasa-biasa je. Okay, tu nampak view Kuantan. So kita jumpa petang nanti untuk buat buka. Okay guys, sekarang ni kita dah nak siap. Kita nak pergi kat bawah lah. Kita nak berbuka puasa. Okay, so sekarang saya punya baby tengah tidur guys. So sekejap lagi kita terus angkat dia, letak kat bawah. Harap dia tak nangis lah. Orang tengah ramai kan. Nampak tu. Kena ambil sendiri. Ambil sendiri lah. Kau ingat apa ni restoran ni, kena ambil buffet lah. Jangan marah dia. First time. Jangan marah dia. Ada main apa? Tak betul lah. Dia muka dia dia nampak kat sini. Dia ada kamera kat depan. So kita ada kurma kan, kita ada kek, nampak. So ini adalah manisan. Wah, Nampak menarik. Tapi nak try pun. ni saya shoot ni lepas orang dah ambil kan. So banyak benda dah habis, nampak. Tadi kira. Tadi mac and cheese. Mac and cheese. Ni Wow, itu nasi kambing pagi tak? kambing. Padu. Makan dah? Dah makan, alhamdulillah. Semua okey, alhamdulillah. Kami dah makan dah. So dah try. Bila kau timbul di layar kaca, senyumanmu buatku terpesona. Bertemu pula si jejak nama kanda, pasangan yang buatku tergila-gila. Oh, Karina, ada Rina di sana, ada kanda, kau buatku terina-rina. Tadi yang menarik. Tak ada yang menarik guys. Bau bulu semua dah ada. Ni biskut guys. Biskut kau nak makan snack ke boleh, tak ada masalah. So ini aneka air. Air pun dah habis lah guys. Ni kalau mansi, lemonade. Ada lemonade, ada air kurma, ada air kurma I don't like lah air kurma. Jom kita try noodles. Tadi dah ambil lah habis masuk. Wah, Ni apa dia? noodle station lah. Ambil apa? Tadi ni yang cakap ada pan mi. Ada pan mi. Kita ambil je lah. Nak awak nak? Ambil lagi. Ha? Dia set tak? Oh iya ke? Ambil satu gulung. Oh, ambil satu gulung. Ambil satu gulung. Oh lah. Ni pan mi ejaan dia pan mi. Ini baru betul pan mi. Salah ambil. Salah ambil kan. Dia nak ambil pan mi. Ini pan mi. Dah ni ambil benda. Kami rebus isi kuah ni. Macam orang muar makan dapat tu. Dan saya ambil pan mi. Salah. Nombor sikit. Menarik.
rekod saya molek Elok lah ni. Okay. Macam mana rasa dia? Pergi dekat je. Betul lah dia angle dia ni. Okey lah. Nampak lah. Tak payah rekod Kita punya baby tidur guys. Ui. Tadi nak ambil pan mi. Cerita. Okey, cerita dulu. Okey, cerita. Tadi nak ambil pan mi tapi tersalah. Pergi ambil mi. Tu ambil mi tapi Tadi jadi mi rebus. Nampak macam tak Tapi sedap. sebagai kita tak reti, jadi orang tu ajarlah makan macam mana. Okay guys, so kita dah lepas berbuka. Nampak tak? Habis lah. Nampak? Disebabkan tak habis kan. Tunjuk sikit. Tengok. Kita tapau guys. Hari ni kita bawa baby boy jalan mall. Heidi. Oh, tak layan. Dia tak layan guys. Kita nak pergi beli apa sebab Buat cakap nak pergi beli, nak datang sini cari kopi je kan. Dia cakap nak cari kopi. Nak kopi. Oh, ni yang tudung. Nak beli tudung? Oh, lawa-lawa tudung guys. Tudung untuk mama ya. Awak lelaki. Mana ke duduk? Mana warna baju awak? Ni. Apa warna baju raya kita? Ni warna Ni. baju raya awak. Warna hijau gini. Bila kau timbul di layar kaca, senyumanmu buatku terpesona. Kira kenapa? Bertemu Asyik dia hari ni. Dah sikit. Wah, memang datang dari jauh-jauh makan es krim je kan. Sedap ke? Sedap. Boleh lah. Boleh lah. Sedap. Sedap. Dek. Ya. Jom, let's go. Okay guys, selamat pagi. So kita nak pergi bersahur dekat Dewan kat bawah lah. Kita ambil package sekali sahur. Sekarang pukul 4.30 pagi kan. Awal betul sahur diorang. Okay, jom kita tengok menu apa yang sahur ni. Let's go. Okay guys, so itu je makanan yang menarik untuk menu sahur. Aku rasa macam tak ada apa yang menarik sangat, tapi adalah nasi-nasi. Tapi aku ambil bihun je lah makan untuk sahur. Tapi bihun ni memang on top. Okay kan, kita dah nak balik ke tempat asal. Kita jumpa lagi. Nanti kita datang balik tidur kat sini, InsyaAllah kalau ada rezeki. Okay, bye bye, Assalamualaikum.